Walaupun ni memang jenis tak sedar diri. Dia buat macam pemimpin dia tu bagus sangat. Tak pernah kata dekat kerajaan dulu. Selama ni hampa menjaja fitnah, hampa burukkan pemimpin terdahulu. Macam-macam fitnah, hampa gagalkan usaha mereka nak membangunkan negara. Hampa caci kutuk lah kenapa? Hampa dengar hasutan dan fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita dengar tadi kan, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Walaun. Yang mana tuduhan yang dibuat kepada Datuk Seri Anwar tu sangatlah berat sebenarnya kan. Sekiranya Datuk Seri Anwar ni fitnah dan sebagainya, pemimpin dulu, kenapa kes yang dikenakan kepada Datuk Seri Anwar itu kes yang sebaliknya? Yang jadi masalah sekarang ni, harga minyak naik ni disebabkan oleh peperangan negara lain. Yang kena marah, yang kena hentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau ni tak tengok berita dunia ke macam mana? Dan kalau kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyelaraskan RON 95 punya subsidi kepada 200 liter itu adalah hal yang sementara saja. Meminta rakyat faham dalam keadaan sekarang ni. Walaupun dalam keadaan harga minyak naik, penyasaran subsidi itu diselaraskan kepada 200 liter. Tetapi Malaysia still lagi ada minyak. Hubungan diplomasi kita membolehkan kapal minyak kita lalu dekat Selat Hormuz tu. Kan, tak sama dengan negara-negara jiran kita sebagai contoh Filipina. Macam mana jadi dekat Filipina? Bukan cerita pasal harga minyak naik. Minyak pun tak ada. Kalau nak kata dekat negara kita je minyak naik mendadak. Dekat Vietnam, RM6 per liter diesel. Ni masalah global, bukan masalah Malaysia saja. Tetapi prestasi Malaysia di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu telah pun dibuktikan. Melalui pengukuhan nilai ringgit kita, pelaburan yang diluluskan tertinggi dan banyak lagi benda-benda lain termasuklah bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu tetap diteruskan. Subsidi-subsidi untuk makanan itu tetap diteruskan. Kau tak nampak ke semua benda tu? Ada tak kerajaan hari ni potong pemberian sumbangan kepada rakyat bulanan ke tahunan ke? Ada potong tak? Tak potong pun. Aku nak share dekat korang lah berita sekitar tahun 2013. Tajuk berita tu, isu petrol, PAS bertindak segera, kata Abdul Hadi Awang. Apa tindakan PAS waktu tu? Mari aku baca. Abdul Hadi dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini berkata PAS melihat kenaikan harga minyak itu sebagai siri pemberian hadiah Kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat kerana mengundi BN. Hasil penyelewengan ini maka rakyat ditipu untuk menolak tawaran PR Pakatan Rakyat yang jauh lebih berkebajikan termasuk menurunkan harga minyak, katanya. Abdul Hadi mengecam tindakan kerajaan menaikkan harga minyak 20 sen untuk RON 95 dan diesel. Beliau berkata, kenaikan terbaru harga minyak ini pelik kerana hasil penelitian PAS. Tidak berlaku tren kenaikan harga minyak mentah sejak 2 tahun lalu. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden kau. Kau kena sedar benda tu, kan? Dia duk janji dalam Pakatan Rakyat dulu, bukan PAS pun yang buat. Tak pernah pun ada Menteri Ekonomi ke Menteri Keuangan ke calon Perdana Menteri daripada PAS. Dia hanya tahu berjanji dan berharap pemimpin lain buat. Walhal waktu dia jadi kerajaan 33 bulan, apa yang kita tengok? Nak turunkan harga ayam pun tak mampu. Yang tu pun dia kata jangan salahkan kerajaan. Macam-macam kenyataan yang kita dengar waktu itu. Kenaikan harga barang ini sepanjang kita hidup ini benda tu akan berlaku. Dan macam-macam kenyataan dangkal yang dikeluarkan oleh pemimpin kamu. Setidaknya kerajaan hari ini hadapi dengan real. Berdepan dengan rakyat. Jelaskan kepada rakyat sedetail mungkin. Bukan mengelak dengan cara tak nak rakyat salahkan kerajaan. Jadi fikirlah betul-betul. Assalamualaikum.